Assalamualaikum sahabat. Saya masak mami kari. Cuma 3 bahan. Batang sup, telur sebiji dan cili lah. Tanpa gunakan minyak. Very fast and easy. Kalau dah lapar tu memang akan cepat-cepat lah masak yang simple kalau saya lah. Sebelum saya nak masak nasi ni, daun sup tu saya dah guna, so dia tinggal batang lah. Batang dia saya masukkan dalam ni. Maybe air dia macam banyak sikit, tapi tak apa, saya dah letak cili untuk cover lah. Kalau saya nak masak cepat memang zap je, saya letak air terlebih ke kan. Tapi dia akan menyerap nanti. So ini pun tak kembang lagi. Tunggu lagi sikit. Nanti lepas kita tutup pun dia akan menyerap. Okay, saya nak tutup, nanti dia menyerap sendirilah, mengembang dan menyerap sendiri.